Kita di peringkat GRS ini, dua elemen penting dalam kempen kita kepada rakyat adalah pertama, untuk kita menerangkan tentang rekod kita sepanjang kita diberikan amanah 5 tahun yang lepas pertama. Dan yang kedua, apakah lagi tawaran kita untuk tempoh 5 tahun kiranya rakyat memberikan mandat kepada kita. Itu dua komponen penting yang akan kita tawarkan, persembahkan untuk pertimbangan rakyat kepada GRS. Dan kita juga mengharapkan supaya rakyat juga membuat penilaian yang sama kepada pihak-pihak yang lain. Sebab kalau dilihat dari segi parti yang bertanding, rata-rata semua parti ini ada yang bersama-sama dalam kerajaan persekutuan, dan kalaupun mereka tidak bersama dengan kerajaan negeri, tetapi mereka pernah mentadbir kerajaan negeri sebelum ini. Ada yang berpuluh tahun, ada yang 2 tahun. Jadi mereka juga perlu mempersembahkan rekod mereka sebelum ini. Dan selain daripada tawaran janji-janji baru yang dikemukakan, itu dari segi parti. Yang kedua, kalau kita lihat calon-calon ketua menteri kita di GRS ini adalah pengurusi GRS lah. Yang kedua, parti-parti lain pun kalau kita tengok calon-calon ketua menteri yang mereka kemukakan pernah menyandang jawatan yang tinggi, sama ada di peringkat persekutuan maupun negeri. Apatah lagi kawasan masing-masing menjadi wakil rakyat berpenggal-penggal, sama ada adun ataupun parlimen. Bagi saya, salah satu penilaian penting yang rakyat perlu buat dalam melihat calon-calon potensi ketua menteri ini adalah melihat prestasi di kawasan mereka masing-masing. Sejauh mana mereka mampu merubah kawasan mereka sejak berpuluhan tahun mereka menjadi wakil rakyat. Bagaimana kalau mereka kata mau selamatkan Sabah, mau buat perubahan untuk Sabah, tengoklah kawasan yang mereka wakili sejak berpuluh tahun, sejauh mana they have transform kawasan mereka. Apakah pencapaian yang telah dibuat? Saya fikir mana-mana tempat di Sabah ini ada potensi besar. Sejauh mana mereka telah mencungkil potensi yang ada di kawasan mereka wakili untuk membuat perubahan dari segi pembangunan dan juga sosioekonomi masyarakat di kawasan masing-masing. Saya harap kita faham, ada yang jadi ahli parlimen sempurna, pernah jadi adun, ada yang ahli parlimen kena batangan, jadi adun. Jadi nilailah kawasan mereka masing-masing sebelum kita mendengar janji-janji mereka untuk membuat perubahan kepada negeri yang besar ini. Jadi rakyat kita di Sabah, masa orang lain sibuk berkempen ni, mungkin juga bolehlah melancung ke kawasan-kawasan tersebut, tanya rakyat di kawasan tersebut, tengok-tengoklah story di kawasan-kawasan yang diwakili oleh orang-orang yang menganggap mereka adalah calon-calon ketua menteri yang terbaik.